Habis 100 bekas. Semalam 50 bekas. Hari ni 1 bekas. Sold out. So guys, nampak tak hari ni Awish yang tolong. Cik. Tolong uncle Aboy susun. Tengah sikit. Kuat. Oh ya, alhamdulillah sampailah ada troli imat ni jap. Tolong mak. Tolong ni. Ni. Panas. Buka ni. Buka tu ni. Apalah Awish tak tahu panas. Pakcik, terdesak niaga. Standby. Cik, Awish pun tolong. Alah, siannya anak aku. Ni. Oh, ini budak banyak rajin lah hari ni tolong mama. Lagi? Tolong lagi. Lampu tu nanti lampu mana? Lampu. Okay guys, so ni kita dah buka dah. Guys. Okay, so sempat datang berdekatan. Kau buat bagi je dulu pakcik. Okay, dia berdekatan dengan Hero. Sebelah kita ni ada Lok Ching. Okay. Berdekatan dengan Hero. Okay, balai bomba. Okay, cepat guys. Kita orang dah buka dah. Hari ni kita buka awal guys. Okay. Nampak tak tu? Pakcik pun dah standby dah. Dah ada orang bekas semua beli dah. Alhamdulillah. Masih support bang. Dah ada orang tu dah. Okay. Sekejap. So, kita suruh adik kita tengok coklat dia macam biasa guys. Pekat dia. Oh. Okay, cepat guys. Hari ni kita buat lebih sikit. Okay, so siapa cepat dia dapat. Okay. Jumpa dekat Pekan Sungai Besi. Kita akan jual sampai habis Kita akan jual sampai habis. Apa dia? Kita akan jual sampai habis. Coklat cik mana dek? Habis. Panggil orang. Tu panggil. Mari kek jangan dah. Cakap. Cepatlah. Alah, yang malu-malu pula. Cepat guys. Hari ni kita buat banyak sikit guys. Okay, cepat datang. Okay. Dekat mana makcik? Ya, Sungai Besi. Korang percaya tak hari ni kita berniaga 1 jam setengah je. 1 jam suku. Habis 100 bekas. Semalam 50 bekas. Hari ni 1 bekas. Sold out. So jom tutup kedai. Aku dah macam berlarian. Aku pergi ambil coklat. Mana degil? Yang ini yang pakcik, yang kawan pakcik beli yang kita nak pergi bawa ke sana dah. Ni kawan pakcik beli. Dah sold, tutup kedai. Besok kita jumpa lagi. Pakcik tak ada? Bye-bye. Esok saya berniaga dengan adik. Mungkin kita orang buka pukul 3 atau pukul 4 lah. Pukul 3 macam tu lah. Ramai. Okay, ya Allah sedih weh. Ya Allah. Terima kasih orang Sungai Besi. Terima kasih mana yang datang dari jauh. So adik, seronok kau 1 jam suku je kita berniaga hari ni. Habis, sold out. Best kan? So okay, kita jalan, kita balik, kita kemas, kita balik. Mak nak pergi beli barang. So sempatlah nak pergi beli barang dengan dia. Okay pakcik. Ada ni kau ni untuk orang. Ni untuk kawan-kawan dia. Habis. Licin guys. Baik. Yalah. Macam mana itu? Angkat. Habis. So nak tak tolong ni ke? Dawi teman aku mah. Habis guys. Kering kontang guys. Ini lebih ni miskin ni. Kering kontang dah. Okay, esok seperti biasa. Mungkin dalam pukul 3. Seperti biasalah dekat Hero. Sebelah Lok Ching. Dekat Hero. Dekat bomba, okay? So, kita jumpa besok. Okay, thank you korang. Mak, Nelly tulis kan? Kak, Nelly dah rasa kek lembut gila nasib beli. Kita orang habis niaga ni. Terus teman mak pergi beli barang terus. Kau rasa? Adik kan? Jom kita pergi beli barang dulu. Macam pelarian tu aku hari ni. Mak, terbaik tak? 100 sol, 50 sol semalam. Hari ni 100 pun sol. So, jom kita pergi beli barang. Standby untuk besok nak berniaga pula. Okay, mak Terima kasih Nelly sebab infak 50 bekas. Untuk mak, untuk orang Sungai Besi. Mana yang besok kita jumpa pula. Okay, 1 bekal RM15. Okay, jom kita pergi beli barang dulu. So, hari ni kita nak cari sebuk koko. Kalau korang nak tahu kan, sebuk koko bukan mak beli yang sekilo RM7 lebih tu So, kita tunjuk sebuk koko mak yang harga dia berapa sekilo. Ni guys. Kau tengok sekilo berapa? Sekilo RM52. Mak beli ni yang import punya Yang ni import sebab itulah sedap. Kita tak beli yang sekilo RM7, RM10 tu tak. Kita punya sebut koko yang sekilo harga dia macam ni. Ni. Gambar kan? Nampak tak tu? Mana? Sekilo RM52. Aduh. Tak tahulah kalau ada kondem lagi tu lah. Entahlah mak kan. Janji orang repeat lagi datang beli. Yang mana yang datang support, terima kasih. Mana yang datang repeat lagi tu pun terima kasih. Mana yang kondem tu tak apa. Kita ambil sebagai apa tu mak? Kekuatan untuk kita nak berniaga. Macam tu ambil jadi penguat untuk lagi kita nak berniaga macam tu.
Maybe kita akan berniaga sampai Selasa. Ni berita terbaik. Tapi kesian mak dah penat dah guys. Sakit lutut. Kesian mak. Aduh. Kita nak datang tolong kan. Dia nak datang tolong. Dia suruh kita tolong angkat tu je. Suruh kita timbang-timbang ni. Dia tak nak orang tolong dia. Tu susah ni. Orang tolong macam tu kot. Okay, yang penting coklat mahal Mana? Kau tahu lah harga dia. Harga dia pun Bezanya. Gitu. Sepatutnya kita orang berniaga Jumaat, Sabtu, Ahad tau. Jumaat, Sabtu, Ahad. Mana orang tanya location dekat mana? Berdekatan dengan Hero Sungai Besi. Hero Sungai Besi berdekatan dengan Bomba Sungai Besi. Sungai Besi. Ada ceras. Okay, berdekatan dekat situ. So adik, are you okay? Seronok berniaga? Sekejap dah balik. Okay, so lepas dah ni bawa mak pergi makan, lepas tu boleh rehat. Lepas tu kita jumpa esok, okay? Esok maybe buka dalam pukul 3 petang tau. Esok hari Isnin esok pukul 3 petang. Kita jumpa dekat Pekan Sungai Besi berdekatan dengan Hero Sungai Besi dan Balai Bomba Sungai Besi. Okay? Jangan tanya location lagi tau. Dah bagi tahu, okay? Jumpa besok. Adik, jumpa esok tau. Beli barang dulu.